Tadi aku bagi duit raya RM1. Budak tu usher aku. Muka macam ada subtitle. Cakap pokai babe. Usher tu tak ada hal bro. Yang sakitnya, dia siap announce kuat-kuat. Alah RM1 je. Malu babe, malu. Sebab dia kecil je bro. Kalau besar, aku dah minta refund dah. Dengan budak pun boleh koyak babe. Cakap pasal koyak. Tiap kali raya je mesti ada tanya soalan maut. Bila nak kahwin? Makcik bawang berlesen lah. Modus operandi dia sama je bro. Ajak sembang tepi, slow talk, batu selit-selit ingatkan kau pasal kematian. Sembang macam pakar cinta bro. Padahal anak sendiri janda meletup, aku tunggu je. Tak nak offer aku pun. Aku rasa dia pun sedar aku poket rabak babe. Tak nak menyesal, biar anak orang lain menyesal lah. Masuk raya ketiga je bro. Poket dah kering babe. Orang bagi salam pun. Aku acah jadi penunggu dalam rumah. Aku tiba-tiba rajin ziarah kawan lama bro. Bukan sebab kenangan sangat bro. Sebab lapar.